Kali benar saya akan jadi yang pertama. Tidak, saya yang pertama. Baiklah. Wafel beku? Saya suka wafel, tetapi bukan yang beku. Ia seperti batu. Bagaimana dengan kamu? Mari kita lihat. Ya, itu nasi baik. Saya ada waffle wangi yang sudah siap. Sedap. Tak sabar nak makan. Oh, panasnya. Tangan saya terbakar. Mary, pegang waffle saya. Oh, lebih baik begini, terima kasih. Tapi bagaimana saya boleh makan waffle saya jika ia begitu panas? Satu idea. Ini supaya tidak kotor. I contributed in garpu and veil to now any sim. I eat wine and then you can tell and weird extras. Sedap. Apa yang awak buat? Wafel beku bodoh. Ayo, pecah. Oh, Tuhan. Oh, syukur. Mungkin saya boleh makan sekeping. Tidak, ia masih keras. Baiklah, saya tidak akan makan semuanya. Baiklah. Mia, jangan sedih. Jangan sedih. Lihat, waffle saya cukup untuk 2 orang. Baiklah, bersama-sama, mari pergi. Wah, coklat panas dengan marshmallow. Sedap. Saya suka, tapi ada yang sejuk. Bingo, saya dah dapat. Saya akan guna straw. Tapi kenapa saya tak boleh letakkannya? Ore, jadi saya sedang prepare server. Itu tidak adil. Coklat saya begitu sejuk sehingga ia tidak boleh dituangkan. Tak apalah. Saya akan jilat saja. Oh, sebenarnya sedap. Ia seperti ais krim. Yak, saya dapat marshmallow yang manis dan masam. Dan coklatnya, oh, sangat panas. Kamu semua ketawa. Apa yang patut saya buat? Satu idea. Saya boleh minum dengan memakai sarung tangan. Jadi tangan saya tidak akan rasa apa-apa. Bagus. Sedap. Oh, dan kamu lihat mangkuk ais kamu. Oh, kenapa kamu yang pertama? Mari kita pergi bersama. 3 barat. Monica, awak yang pertama untuk memutar roda. Tidak, saya tidak mahu kaktus. Dan ini dia, saya tidak akan menolak krim. Awak tidak boleh buat begitu. Kaktus bermaksud kaktus. Awak tidak bernasib baik. Tetapi jangan risau, nanti saya akan bernasib baik dan awak akan gembira untuk saya. Mari kita lihat. Hebat! Woohoo! Saya beritahu anda, tiada yang lebih baik daripada huba-buba gam, terutamanya apabila ada banyak daripadanya. Saya mahu keluarkan mereka dari kotak secepat mungkin dan tampal mereka pada kek. Ya, hebat! Saya rasa ia akan jadi sesuatu yang sangat sedap. Hebat! Hei! Setakat ini, saya ada kek yang paling terang yang pernah saya lihat. Dan itu bukan sahaja. Dan saya boleh membuat bentuk hati daripada gula-gula getah yang masih ada untuk mencantikkan lagi kek saya. Benar! Sangat sedap. Monica, apa pendapat awak? Ia sangat comel. Sudah tiba masanya untuk mencubanya. Hebat! Wah! Ia sungguh sedap. Saya nak makan kek seperti ini sekaligus. Ya! Hei! Boleh saya cuba sekurang-kurangnya hati itu? Tidak! Saya akan makan sendiri juga. Adakah kamu mahu melihat gelembung terbesar dalam hidup kamu? Apa masalah dengan kamu? Kamu tidak mahu berkongsi dengan saya dan saya tidak mahu melihat gelembung kamu. Ambil ini. Beraninya awak. Seluruh muka saya melekit sekarang. Berhenti ketawa. Lebih baik awak makan kek kaktus awak. Macam mana saya nak makan? Kaktus itu berduri sangat. Faham? Jika anda membuang duri, maka kaktus tidak akan menyebabkan masalah serius. Tetapi gunting kuku jelas tidak mencukupi. Dan ini terlalu besar. Saya rasa pengepit ini sempurna untuk memangkas kaktus. Apa? Betapa bosannya. Sedia. Hebat. Sekarang hanya tinggal satu perkara. Parut kaktus pada kek saya. Apa masalah kamu? Ia nampak sangat comel. Baiklah. Ia kelihatan agak bagus. Ya. Berhenti bercakap. Sudah tiba masanya untuk makan. Baiklah. Saya harap rasanya sama bagus seperti rupanya. Oh tidak. Ia seperti makan kek rasa rumput. Menjijikkan. Selamat makan. Wah.
Kamu bersedia? 3, 2, 1. Mari kita buat lagi. Saya ada buah-buahan yang sedap. Dan saya kurang bernasib baik. Bawang ini teruk. Ya Tuhan. Bernafas, Julie, bernafas. Terima kasih. Awak nak bawang? Baiklah, apa-apa saja. Macam mana saya nak hias kek dengan ini? Saya ada idea. Mike, macam mana awak suka bunga ros bawang saya? Oh, wow, cantik. Jadi ia langsung cendak berbau sweet from bunga. Membuat kelopak yang cantik daripada bawang putih. Tetapi pertama, kita perlu mengupasnya. Itu adalah helah hidup yang sangat hebat. Itu hebat. Selamat menjamu selera. Saya tidak mau makan kek bawang dan kek bawang putih ini. Saya hampir tidak tahan dengan bau yang menjijikkan ini. Air mata sudah mengalir dari mata saya. Oh tidak, ini sangat teruk. Menjijikkan. Hei, jangan menangis, sayang. Saya ada di sini. Baiklah, sekarang giliran saya untuk menghias kek dengan buah-buahan. Pergi. Saya akan melakukannya seperti yang diajar oleh guru. Ya, hello. Hello? Ya Tuhan. Ya, saya tidak akan lupa pelajaran ini. Oh, tidak. Ia sukar. Tetapi ia menyeronokkan. Bersedia untuk melihat pertunjukan, Julie. Lihat itu. Mari kita lakukan ini. Nampak hebat. Wow, bagaimana kamu suka, kawan? Bagus, Mike. Terima kasih. Apa hidangan. Ini memang sedap. Kamu nak cuba juga? Kemudian ambillah sendiri. Nyam, nyam, nyam. Oh, bagus. Bagaimana? Wah, kek yang hebat. Ini untuk kamu, gadis-gadis. Siapa yang melukis lebih baik akan mendapatkannya. Hebat. Masa untuk mula. Super! Kita akan memerlukan dough hitam untuk kontur. Dan sekarang isi strawberry dan raspberry. Hebat. Yeehaw. Tidak. Coklat lebih baik. Masa sudah tamat. Sudah. Baiklah. Mari letakkan lempeng di atas pinggan, saya rasa. Baiklah, mari kita lakukan ini. Kami dapat kek. Bravo, gadis-gadis. Kamu berdua menang. Hebat. Hooray. Tahniah Wednesday. Wah, Terima kasih. nampak hebat. Mari sini, Patch. Dan saya ada hati dan seekor unicorn. Nyam, nyam, nyam. Yay! Hebat. Batu, kertas, gunting. Saya menang. Wah, Startup main Pikachu. Ya, Dekhaidir bergurau. Asa Rebecca jika kau melukisnya dengan baik. Jangan fikirkan pun. kita akan lihat tentang itu. Saya mesti menang. Tangan apa? Adakah tangan ini lebih baik? Oh, hi. Avajsat, Sonyam, Oj, Anatsini, Hoslin, Amike, the mods, the Wikirivs of Winter. Oh, Diana, Gadis, Habiskat. Oh, da. Lihat Pikachu saya. Bagaimana? Hebat ini. Wednesday, tunjukkan lukisan itu. Ada center passing your counter fame, so. Sorry for. Oh, alangkah buruknya. Pemenangnya ialah Init. Hebat. Hori, saya selalu bermimpi saya adalah Pikachu. Sudah tentu ia milik awak. Sayang. Terima kasih. Mari terbang, kawan.
Tidak di sini. Oh, kawan. Baiklah, kita mulakan. Saya akan jadi yang pertama. Wah, sebatang coklat. Hebat. Tetapi, apa yang salah dengannya? Dan bagaimana kita makan ini? Ia sudah cair sepenuhnya. Kemada iri kapwa kau sekitar pergi memikirkan sesuai dengan Alexander satu idea. Saya tahu cara untuk makan coklat saya. Saya perlukan ais dan gunting. Tetapi pertama, saya akan cuba sedikit. Sedap. Jika anda tuangkan coklat cair pada ais, ia akan mengeras dan saya boleh makan dengan selamat. Dan juga seronok melukis dengan coklat. Ia jadi menarik. Mulut saya sudah berair. Saya akan cuba. Sedap. Mary, apa yang kamu lihat? Ayo. Bar coklat beku? Serius? Ia penuh dengan ais. Itu lebih baik. Kita akan lihat. Sedap, itu video ada lazat ingat bahasa harum. Di Eschil spin sepatu, masih masih boleh main jika saya tidak boleh menggigitnya. Oh, ayo, pecah. Ya Tuhan, ayo. Yalah, kalau saya kerja mentelaknya for your ice cream. Ya, mengambil apa yang lama? Nasib baik saya dapat coklat bar yang cair. Saya nak dia membuat apa-apa bentuk daripada coklat dan kemudian memakannya. Sebagai contoh, anak kucing. Kali benar saya akan jadi yang pertama. Tidak, saya yang pertama. Baiklah. Waffle beku? Saya suka waffle, tetapi bukan yang beku. Ia seperti batu. Bagaimana dengan kamu? Mari kita lihat. Ya, itu nasi baik. Saya ada waffle wangi yang sudah siap. Sedap. Tak sabar nak makan. Oh, panasnya. Tangan saya terbakar. Mary, pegang waffle saya. Oh, lebih baik begini, terima kasih. Tapi bagaimana saya boleh makan waffle saya jika ia begitu panas? Satu idea. Ini supaya tidak kotor. I contributed in garpu and veil to now any sim. I ex wine and then you can tell and weird extras. Sedap. Apa yang awak buat? Waffle beku bodoh. Ayo, pecah. Oh, Tuhan. Oh, syukur. Mungkin saya boleh makan sekeping. Tidak, ia masih keras. Baiklah, saya tidak akan makan semuanya. Baiklah. Mia, jangan sedih. Jangan sedih. Lihat, waffle saya cukup untuk 2 orang. Kue, saya Encik Angsa. Kue, hello gadis-gadis. Rabu, lihat seekor angsa. Jadi apa? Senyum, itu lebih baik. Oh, lukis saya. Masa bermula. Aduh. Hooray! Kita boleh mula. Pertama, saya akan ambil warna hitam dan buat garisan luar. Dan sekarang saya akan warnakan hidung, kaki dan badan. Dan beberapa sayap tentu saja. Hebat, sempurna. Angsa membosankan. Lebih baik lukis raksasa. Itu hebat. Sempurna. Oh, masa sudah habis. Saya sudah siap. Lihat. Oh, lukisan yang cantik. Dan sekarang lihat saya punya. Betapa seramnya gigi itu. Oh, itu bukan. Enid menang. Ya, mari sini sayang. Bagus sekali. Ini untuk kamu, Enid. Apa? Oh, kawan. Baiklah, itu tidak mengapa. Saya sayang kamu. Oh, mari kita mula menghias. Mari lihat apa yang kamu ada. Ini ada gula-gula pelangi yang menarik. Wednesday ada gula-gula masam yang teruk. Ini akan mula dahulu. Saya nak mulakan dengan Skittles. Ia sangat cantik. Saya suka gula-gula berwarna-warni ini. Mereka sangat sedap. Susah nak berhenti makan. Enid, hias kek itu. Awak betul, Wednesday. Baiklah. Mari kita mulakan dengan lapisan pertama. Saya nak tutup semuanya dengan Skittles. Ia tidak berjalan secepat yang saya sangka. Adakah kamu bergurau? Tunggu sebentar. Saya ada idea. Mari kita buat begini. Enid of One Waltz Wood Award.
Enid, you dah buat Wednesday berintelligent berbeda. Tetapi ia memang kelihatan cantik. Mari kita lihat apa yang Wednesday akan buat. Untuk permulaan, saya perlukan gula-gula pop. Sebagus hitam itulah yang saya perlukan. Hebat. Mari tuangkan ke atas kek. Sedap buruk. Gula-gula toxic waste. Saya juga tahu apa yang perlu dilakukan dengannya. Ming speak kawa saya. Membuka balang gula-gula. Enid, cruiser Mary selling. Oh, ya sangat masam. Saya sudah beri amaran kepada kamu. Baiklah, tuangkan gula-gula ke dalam kawah. Is mencuri battery terakhir dan mencampurkan semuanya. Bagus, ramuan saya sudah siap. Menuangkannya ke atas kek. Warna hijau yang menunjukkan. Wah, itu hebat. Wednesday. Idea yang bagus. Pergi, Enid, kamu mengganggu saya. Sekarang, ular getah. Ia agak panjang. Baiklah, saya tak boleh menahan diri daripada mengenakan Enid. Enid, sayang, lihat apa yang saya ada. Apa? Ular. Jauhkan ia. Tunggu sebentar. Ia adalah ular marmalade dan ia sedap. Mari kita hias kek ini. Saya akan letakkannya di atas. Ya, itu adalah idea yang bijak. Enid, teruskan. Saya akan makan gula-gula saya buat masa ini. Baiklah, saya masih ada banyak gula-gula getah berwarna-warni. Kamu tahu apa? Mari cuba satu. Lihat warna merah jambu yang cantik ini. Betapa lazatnya. Biar saya tiupkan gelembung. Itu dia. Wah, itu besar sekali. Enid, awak memang kelakar. Oh, awak ada idea? Apa itu? Okey. Saya tahu. Kamu mahu buat spaghetti gula-gula getah. Betul tak? Ia akan kelihatan hebat. Ma, kita berlekiam. Oh, sesuatu sudah berlaku. Wah, hebat. Gadis-gadis, kamu telah melakukannya dengan baik dan masing-masing dengan gaya sendiri. Batu, kertas, gunting. Wah, apa? Banyaknya gula-gula. Hebat. Aduh, makanan anjing? Awak bergurau ke? Itu kelakar. Saya sangat suka marmalade ini. Saya akan gembira menghias kek saya dengan mereka. Wah, sangat bagus. Berwarna-warni. Teruskan. Gel manis. Ia sangat masam, tetapi ia akan sangat cantik. Sekarang kita boleh tambah lagi gula-gula. Saya rasa ini juga masam. Baiklah, mari kita goncang semuanya. Dan sekarang kita ada serbuk masam. Cantik. Hebat. Wah, Julie. Sekarang mari kita coba. Bau yang menakjubkan dan rasanya sangat sedap. Hah? Apa? Oh, tolong kongsi dengan saya. Baiklah, tidak. Ini milik saya. Anda ada kek Anda sendiri. Makanan anjing. Ia menjijikkan. Saya tak nak makan. Oh, ia berbau busuk. Baiklah, itu sudah pasti. Okey, saya akan cuba dari bawah. Hebat. Itu tidak adil.
Oh, baiklah, Julie. Oh, itu menjijikkan. Anjing, adakah kamu suka makanan ini? Adakah kamu mahu saya belanja kek yang lazat? Bingo. Hei, baiklah, mari kita pergi. Mike, itu tidak adil. Tiada anjing. Oh, baiklah. Anda perlu makan kek Anda sendiri. Oh, tunggu. Sangat masam. Bingo. Julie, awak okey? Baiklah, sementara dia pulih, saya akan beri anjing itu makan. Hei, hentikan ini. Oh, dia comel sangat. Dia memang begitu. Saya tak boleh menolaknya. Saya mau jadi yang pertama untuk memutar roda. Adakah kamu bergurau? Saya benci kerang. Kenapa saya begitu malang? Kerana saya bernasib baik. Saya dapat krim. Yeehaw! Dan saya akan tuangkannya di atas kek sekarang untuk menjadikannya lebih sedap. Ya, perkara utama ialah menggoncangkannya dengan baik. Sedia. Sekarang Anda boleh makan. Ya. Oh. Apa? Santa Claus, apa yang awak buat di sini? Tahun baru bukan datang tak lama lagi. Sangat lucu. Awak hanya cemburu dengan saya kerana saya ada sebiji kek penuh. Dituangkan dengan krim manis. Hebat. Oh, sangat sedap. Ya, saya tidak akan menolak perkara seperti itu. Ayuh, ada kek menanti awak juga dengan kupang. Mereka sangat menjijikkan. Apa? Hei, dan sangat keras. Nah, kerana mereka, saya kehilangan gigi. Selepas ini, saya tidak akan menyentuhnya lagi. Tidak, tolong. Anda hanya tidak tahu bagaimana memakannya. Anda tidak perlu makan cengkerangnya. Yang penting ialah apa yang di dalamnya. Lihat betapa sedapnya ia. Oh, betulkah? Itulah yang patut kamu letakkan di atas kek kamu. Bau apa ini? Adakah saya perlu makan mereka? Sudah tentu. Ish, menjijikkan. Dan sebaik sahaja tangan kamu terangkat. Bagaimana kamu boleh merosakkan kek yang begitu sedap? Saya rasa nak muntah hanya dengan melihatnya. Dan saya betul-betul akan muntah sekarang. Wah, Suzy, kamu ada mutiara yang besar di sini. Hei, Suzy, hentikan. Saya yang buka kerang ini, jadi ini milik saya. Pulangkan balik. Beri kepada saya. Tidak, tolong. Dan mutiara itu juga milik saya. Oh, tidak. Dan di mana ia sekarang? Saya perlu mencarinya dahulu. Oh, kenapa awak? Saya akan cari. Itu kepunyaan saya. Oh, tidak. Tiada apa-apa. Tidak, tolong. Nampaknya kami berumuran kupang dan kek hanya untuk sia-sia. Kali ini, giliran saya. Ini adalah portal ke dunia. Dunia gula-gula? Betapa aneh. Saya tertanya-tanya apa yang ada di dalamnya. Wow. Apa aku sedang buat? Chu. Ada Forever Curry. Terus Pergi. Baiklah, saya akan buat bunga biru dan pintu merah jambu. Bagus! Bumbungnya berwarna semua warna pelangi. Saya sudah suka ia. Jangan lupakan gula-gula. Ini sangat hebat. Wednesday, apa yang kamu hasilkan? Penter dimension or berpura adunan pancake. Kalau may mampuan keluhan saya berlaruannya dengan terok. Saya perlu melakukannya sekali lagi. Terima kasih. Ya, saya akan lebih baik kali ini. Baiklah, mula dengan hijau. Selamat tinggal. Tunggu apa? Ayo, berhenti. Dan waktunya ialah... Oh, tidak, Rabu. Ia tidak kelihatan. Dan giliran Anda. Tunggu sebentar. Membalikkan ia. Itu hebat! Kristus pergi ke... Peluk Lindsay. Maaf, saya lupa. Jumpa lagi. Coba telur coklat lollipop. Dan itu semua milik saya. Saya sangat marah. Mary pun pukul
cukup getah. Baiklah. Hebat. Kita mulakan. Gula-gula kapas Rubik dan pemegang pintu adalah donat. Alangkah sedapnya hidangan ini. Saya akan cuba beruang marmalade ini juga. Wah, Betul. Mari kita pergi ke bandar. periuk yang boleh dimakan. Ia dibuat dari coklat. Ia hebat. Air saya suka di dalam telur coklat ini. Taburan gula yang manis. Saya suka. Ya ampun, ini syurga. Saya tak boleh berhenti. Semuanya sangat lazat. Sedapnya. Oh, saya rasa tak cukup tenaga untuk menghabiskan makanan. Saya perlu berehat. Saya